Okey, jom kita bincang tentang satu misteri kosmik yang paling besar dan mendalam. Dalam kupasan kali ini, kita akan gabungkan dua perkara yang agak berbeza. Matematik kosmologi yang merangkumi seluruh alam semesta dan sesuatu yang baru sahaja berlaku. Fail rasmi UFO Amerika Syarikat yang didedahkan kepada umum pada Mei 2026. Menarik kan? Keseluruhan penceritaan kita ni bermula dengan satu soalan yang cukup ringkas, tapi kesannya sangat mendalam. Tapi, di manakah semua orang? Anda tahu, ini adalah soalan terkenal yang ditanya oleh pakar fizik Enrico Fermi pada tahun 1950. Soalan yang nampak biasa inilah yang secara rasmi melancarkan penyiasatan saintifik kita terhadap misteri kosmik yang agung ini. Biasa bagi perspektif sikit tentang betapa besarnya paradoks ni. Ada kira-kira 70 sextillion bintang di alam semesta yang boleh kita perhatikan. Bayangkan nombor 7 dengan 22 sifar di belakangnya. Gila kan? Dengan jumlah bintang yang tak terhitung banyaknya tu, hakikat bahawa kita belum pernah buat apa-apa hubungan dengan hidupan lain adalah sesuatu yang sangat membingungkan. Jadi, ini membawa kita ke bahagian pertama, percanggahan kosmik yang hebat. Secara asasnya, paradoks Fermi ini menonjolkan satu pertembungan besar. Di satu pihak, kebarangkalian statistik memang menunjukkan kehidupan luar angkasa itu patut wujud. Tapi di pihak yang lain, sepanjang 13.8 bilion tahun alam semesta kita wujud, apa yang kita dapat hanyalah kesunyian yang mutlak. Memang tak ada satu pun bukti konklusif setakat ini. Pada tahun 1961, seorang ahli astronomi bernama Frank Drake ada cuba buat pengiraan sistematik melalui persamaan Drake. Beliau ambil kira kadar pembentukan bintang, planet yang sesuai dan macam-macam lagi. Tapi isunya sekarang, kalau kita tengok pemboleh ubah yang terakhir tu, macam berapa banyak tamadun pintar yang betul-betul boleh menghantar isyarat, perkara tu masih kekal sebagai satu misteri besar dan langsung tak diketahui oleh sains hari ini. Okey, sekarang kita beralih pula ke bahagian kedua, File UFO 2026. Kalau kita perhatikan secara neutral, garis masa penglibatan kerajaan tentang isu ini, nampak wujud satu rentetan pendebahan yang makin rancak, bermula dari video Pentagon tahun 2017, kemudian penubuhan Pejabat Anomali Kerajaan atau ARORO pada 2022. Puncaknya adalah pelepasan fail secara besar-besaran pada 8 Mei 2026 oleh pentadbiran Trump melalui laman web baharu yang dipanggil Pursuit. Yang paling menjadi tumpuan tentang pendedahan ini adalah skalanya. Ada lebih daripada 160 fail yang didedahkan, bermula dari zaman 1944 hinggalah ke hari ini. Fail-fail ni bukan biasa-biasa tau. Kita bercakap tentang laporan pertemuan drone tentera, transkrip dari angkasawan Apollo seperti Buzz Aldrin yang mencatatkan anomali, sehinggalah kepada laporan rasmi polis tentang sfera bercahaya di langit. Buktinya memang sangat pelbagai. Seterusnya, kita selami bahagian ketiga, menganalisis bukti. Apabila maklumat ini didedahkan, reaksi orang ramai memang terbahagi kepada dua. Orang awam dan ahli politik sudah semestinya sangat teruja dan mendesak lebih banyak ketelusan dari pihak kerajaan. Tetapi dari sudut pandang golongan saintis, mereka jauh lebih berhati-hati. Para pengkaji menegaskan bahawa masih tiada sebarang bukti sahih tentang makhluk asing. Benda-benda pelik yang dilihat tu mungkin sekadar ilusi kamera, sampah terapung ataupun laporan saksi yang kurang tepat. Dan pandangan skeptikal ni sebenarnya selari dengan pendirian kerajaan. Pentagon sendiri secara rasmi menyatakan bahawa fail-fail ini hanyalah kes-kes yang tak dapat diselesaikan. Kerajaan tak boleh nak bagi kata putus dari mana datangnya fenomena tersebut. Jadi, asal-usul sebenar objek-objek ni masih menjadi tanda tanya besar. Memandangkan fail rasmi pun gagal beri jawapan konklusif, mari kita gerak ke bahagian keempat, menjelaskan kesunyian. Pernah dengar tentang teori penapis hebat atau The Great Filter? Ini adalah satu konsep kosmologi yang agak menakutkan sebenarnya. Ia ibarat satu halangan evolusi semula jadi yang sangat kejam. Ia mungkin cabaran dari segi biologi masa awal-awal kehidupan bermula ataupun kemusnahan sesebuah tamadun disebabkan teknologi mereka sendiri. Penapis inilah yang dipercayai menyekat peradaban untuk terus hidup lama dan meneroka bintang. Disebabkan itu, para penyelidik menggariskan satu kesimpulan yang mungkin buat kita terdiam sejenak. Berdasarkan teori tersebut, memang wujud kebarangkalian besar bahawa kehidupan pintar lain tu sebenarnya tidak wujud pun. Ada kemungkinan kita dah pun berjaya melepasi halangan penapis hebat tu, menjadikan umat manusia sesuatu yang sangat unik dan jarang berlaku di alam semesta.
Tapi saintis tak berhenti pada satu teori saja. Ada banyak lagi hipotesis lain yang dibincangkan. Mungkin biologi kompleks memang unik hanya pada bumi, atau secara sifat semula jadinya, hidupan pintar selalu memusnahkan diri sendiri. Ada juga pandangan menarik yang kata, mungkin makhluk asing lebih gemar mengasingkan diri dalam dunia realiti maya yang mempesonakan. Ataupun mungkin nak mengembara ke angkasa ni terlalu mahal dan kita sebenarnya belum ada teknologi yang cukup hebat untuk mengesan mereka. Model dari kajian Adam Frank tahun 2018 pula fokus kepada isu evolusi dan sumber alam. Senang cerita macam ni, mana-mana tamadun muda yang kuat menggunakan tenaga, berpotensi besar memusnahkan iklim planet mereka sendiri sebelum mereka sempat capai tahap teknologi merentas bintang. Kalau mereka lambat beralih kepada sumber tenaga yang mampan, akhirnya tamadun mereka akan musnah sama sekali. Satu amaran keras untuk kita juga kan? Satu lagi teori yang sangat menawan adalah model makhluk asing perampas dari tahun 2021. Logiknya cukup mudah. Kalau tamadun yang suka kembang luaskan empire dan agresif ni wujud, mesti mereka dah tinggalkan kesan besar yang boleh kita nampak sekarang. Memandangkan alam semesta ni sunyi je, ini bermakna tamadun yang diam dan pasif pun berkemungkinan sangat jarang wujud. Maksudnya, umat manusia ni mungkin wujud terlalu awal dalam garis masa alam semesta. Kita mungkin antara perintis. Jadi, bila kita kumpulkan balik semua maklumat dari kupasan kita ni, wujud satu kontras yang luar biasa besarnya. Fikirkan keluasan ruang dan masa alam semesta kita, 70 sekstilion bintang dengan umur berbilion tahun. Dan cuba bandingkan pula dengan bukti fizikal paling hebat yang kita ada setakat ini. Hanyalah sebuah video drone yang kabur dari bulan Mei 2026 yang masih lagi belum dapat disahkan oleh sains sebagai makhluk asing. Jauh betul jurang antara keduanya. Kesudahannya, semua penceritaan ini meninggalkan kita dengan persoalan yang cukup mendalam untuk difikirkan. Dalam alam semesta yang mahal luas ni, adakah kita tiba terlalu awal di parti kosmik ini? Adakah kita ni benar-benar keseorangan? Atau mungkin kita sebenarnya cuma mencari dan mendengar dengan cara yang salah? Sesuatu yang pasti akan buat anda terfikir. Terima kasih sebab sertai kupasan ni dan teruskan sifat ingin tahu tu.